Kisahnya menyayat hati berkenaan dengan ajaran sesat. Dia ni dah terlibat lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Dan anak isterinya pun terperangkap di dalam ajaran sesat tu. Dan saya serahkan seterusnya untuk Daniel. Okey, nama saya Muhammad Nabil Daniel bin Muhammad Zain. Awalnya dalam mendalami agama lah, nak memperbaiki diri dan amalan kan, mendampingkan diri dekat dengan Allah. So bila dah jadi cerita tu, saya didatangi seorang sahabat lama saya lah. Dia bawa saya pergi ke satu tempat ni di pondok markas ni lah, namanya Rasul Azman. Firstnya dia tak mengaku dia seorang rasul pun. Tahun bila tu? Itu tahun 2018. So dah jadi satu family lah, dah ada kat situ kan. So bila dah mula-mula belajar tu quite interesting, sebab benda dia buka Al-Quran tu ada nampak setiap ayat tu ada perspektif yang berbeza kan. Jadi nampak interesting lah untuk mendalami ayat-ayat Quran tu. So bila lama-lama tu, bila dah masuk bab perempuan, bab fatwa kan, dia dah start jadi pelik lah. Suami dah tak boleh sentuh isteri, ada keluar statement-statement pelik. Jadi tak ada dalam tafsiran Quran kan? Tu dia punya. Dia tak pakai hadis, dia pakai directly using Al-Quran. Siapa yang bercakap dengan dia menggunakan hadis ke apa, dia tak layan. Saya pun bina lah pondok di Batu 16 tu, di markas Rawang tu kan. Jadi saya dah bina dalam pondok dalam hutan tu. Start, isteri saya duduk dengan mentua, saya pun tinggalkanlah segala-galanya dengan katanya perintah untuk buat jalan khalifah kat pondok tu. Dia punya task dia adalah duduk dalam hutan, buat pondok, sorang-sorang duduk dalam hutan, survive macam mana kononnya Nabi Adam turun kat bumi, tak ada apa-apa. Mendalamilah, menghayatilah kesendirian tu kan. So dia punya perintah tu pula ada suruh tanam pokok, tanam tumbuh-tumbuhan. So bila dalam proses menanaman tu, dia kata ada bahasa petunjuk lah, minta support, doa daripada tumbuh-tumbuhan, alam. Nampaklah tanda-tanda tu kan, yang agak-agak yang menarik perhatian tu kan. So bila dah lama tu, dia tanya nilai pula. Dia start tanya nilai, mana duit, mana ni sale semua kan. So Nilai macam mana? Mana apa yang ditanam tu dijual? Jual lah. Nak kena jual pula kan. So bila dah start minta nilai tu, dia dah start macam dah tak suka dengan saya. Bila one day saya dah penat bekerja, satu hari suntuk saya bekerja. Malam tu dia berdakwah menyampaikan perutusan dia. So bila dah sampaikan dia punya dakwah tu, saya tertidur. Saya dah penat sangat, saya tertidur, dia baling besi kat kepala saya sampai berdarah. Sampai berdarah kepala saya, itulah saya cakap dia, ini ke wakil Allah, utusan Allah kan? Kalau Nabi Muhammad ada lagi macam ni ke dia treat sahabat dia, pengikut dia kan? So bila dah nampak, bila saya dah sound macam tu, dia nak coolkan keadaan dia, dia manipulate lah situasi tu, sampaikan pengikut-pengikut dia pun backup dia, tak backup saya kan. Silap dia, saya tak buat report polis lah lepas saya kena tu. One day dia dah start mengaku dia rasul, pengikut dia dah taksub, semua kondisi firman dalam Al-Quran yang mengatakan ayat-ayat Allah tu ada kalimah rasul, dia letak diri dia. So siapa yang bantah dia, semua tak boleh terima kan apa, dia kata pengkhianat. So saya lah dituduh pengkhianat tu. So dalam masa sama saya berkebun dalam hutan tu, rupanya dia dakwah kat isteri dan keluarga saya. Lagi-lagi dia ada kata kelas perempuan untuk fatwa kan. Perempuan apa-apa anything about woman, jangan tanya. Tu semua ujian bagi lelaki. So ikut dia. So setiap Jumaat tu orang pergilah ke pondok tu. Oh, setiap Jumaat, okey. Jadi bila saya dah berkebun tu, rupanya dia dah start last day lah tu saya stay kat situ kan. Sebab saya dah tak tahan, saya tanya apa kehendak sebenarnya, apa perintah Allah ni, kenapa dah lain saya dah belajar Quran dari kecil, saya tak jumpa yang cara yang disampaikan ni. So bila time saya dah start rebel tu, saya curi record lah penyampaian dia kan. Alhamdulillah semua ada bukti dalam tu. So bila saya dah tak tahan tu, dia halau saya keluar. Yang bestnya bila saya balik, keluarga saya cakap, awak yang pilih untuk keluar. Sedangkan dia yang halau saya keluar. So dia pusing cerita lah kat keluarga saya kan. So bila saya nak balik tu, awak tak boleh masuk dalam rumah, awak boleh duduk kat luar pintu saja. Nak jumpa anak-anak awak datang sini untuk urusan anak-anak saja. So saya cakap saya nak jumpa anak-anak saya. Mentua tak pergi masuk? Isteri saya. Saya nak salam dia pun jangan sentuh saya. Kita kahwin ni tak sah. Perkahwinan ni atas dasar nafsu sendiri, bukan kehendak Allah.
So kita decide sendiri pergi pejabat agama, undang-undang kertas dunia bukan kehendak Allah dan Rasulnya. So bila dah saya cakap dia macam tu, mana kondisi firman awak cakap ni? Saya baca Al-Quran dari kecil, mana ada yang mengatakan macam ni kan? Kalau kata dah macam tu pun saya kena jumpa kat luar, mana specifically ayat surah mana, firman mana. Dia tak boleh nak baca, dia bagikan surah Al-Mujadilah yang Rasul tu ajar. Apabila orang-orang kafir kan, orang beriman tak boleh jumpa orang kafir musyrik, dia letak asal kondisi kafir musyrik. Keluarga saya takutlah nak bagi orang kafir ni masuk dalam rumah. So bila dah jadi debate, dah jadi pertegangan kat situ, dia dah tak bagi saya balik rumah. Saya jumpa anak-anak saya pun cakap tak nak abah. So saya dah terkilan lah kat situ. Saya settle dapat ambil anak saya yang seorang tu, saya bawa dia berjalan semua, saya spend time dengan dia. Lepas dah saya pulangkan balik beberapa minggu lepas tu, saya ada nak jumpa sekali kat rumah, diorang tak ada kat rumah. So saya pun pergilah gegar pondok tu. Jadi kes polis sudahnya. Saya panggil, saya ketuk pondok tu, saya cakap saya nak jumpa anak-anak. Lepas tu si yang mengaku Rasul tu keluar, dia menganjing-anjing saya, dia cakap tengok tu dekat kau ada iblis. Atau urat-urat saraf sistem semua dah rosak, dia cakap. Lepas tu bila anak saya dah keluar, saya dokong anak saya. Tengok anak kau pun tak nak kau. Tengok anak-anak jangan risau, bapak kau takkan buat apa-apa. Dia burukkanlah saya dekat anak-anak saya. Okey, masa saya dalam perjalanan buat jalan Khalifah tu, dia macam pisahkanlah, tak boleh jumpa anak bini. Saya bertahanlah, tak ada jumpa dengan isteri, jumpa dengan anak, jumpa pun hari Jumaat saja kan. Bila time kelas je. So bila saya dah lama tak jumpa isteri saya tu, dia ada kelas-kelas perempuan tu, kalau diorang datang pondok baru saya jumpa anak-anak saya. Yang pisahkan ni arahan Rasul tu. Arahan dia. Kiranya saya bujang balik, isteri saya pun bujang balik. Cuma saya meletakkan beban pada isteri saya buat anak. Dia kata anak 3 orang tu memberi beban kepada isteri saya. Saya telah menganiaya isteri saya sebab saya buat anak banyak. So siapa yang banyak kahwin ni, banyak anak ni telah menganiaya isteri dan anak-anaknya.